Hey, what's up resistor gua, kita macam Syami City Bahia. Alright, so sekarang ni kita nak menuju balik ke KL balik. Tapi hari ni kita bersama dengan seorang player bola, Irfan Daniel. So happy lah dapat sekali dengan player bola. Of course bro. Kita kena bunyi tak boleh move on dengan Singapore tu. Tunjuk yang kita gambar dengan player. Ha? Gambar dengan player. Nak tengok gambar kita orang. Semalam player ajak bergambar dekat Bukan player je. Jalan Gang. He's a friend. Where's the fan? He's a friend. Oh, okay. Let's go. Ayo boleh pegang ni, ayo boleh. Tengok tak? Tengok. Player di tengah, kita di tepi. I'm a big fans. Yeah. What position you play in Singapore? Reserve. Okay. So sekarang ni kita dah selama hari keempat kita berada di Singapura. So hari ini juga hari yang mana kita akan balik ke negara asal kita, iaitu Malaysia. So korang tengok je lah apa yang jadi hari ni. Harap-harap flight tak delay lagi. Sebab ya, kalau flight delay maksudnya possibility nak makan tengah hari tu ada. Tak adalah kurang, okay. So jom kita nak menuju ke airport. Let's go. So sekarang kita dah sampai kat dalam airport. And then airport ni pula antara airport yang termewah dekat dunia. Aku tak sabar nak tengok macam ada air bancuk tu nanti dekat tengah tu. Lepas tu ada kereta api semua tu kan. Sebab itu masa kita orang datang dia bukan bahagian tu. So dia masa nak balik yang ada bahagian tu. Okay. So kita orang ni nak kena tunggu perempuan dengan Grab. Sebab kat sini maksimum Grab 3 orang je. Maksimum Grab 3 orang. So diam je, diam. Yang tunjuk sangat tangan Melayu tu. Ya. Apa, so maksimum boleh naik Grab 3 orang je. So nak kena tunggu 2 orang juga. Sama-sama kita tunggu cab perempuan. Yeah. So sekarang ni sementara nak tunggu ni, aku nak kenalkan seorang aku punya kawan juga dekat Singapore ni. Hello brother. Hi. Ini Syami. How about you? Saiful. Saiful apa? Saiful Muhammad Sani. Where do you want to go? You want to go Bangladesh? Where do you live? I'm working here. Oh, you working here. So that time you want to go back in Bangladesh, don't go back there. Again coming after 40 days. 40 days. Oh, so you holiday lah. Holiday. How about Singapore? What was good? Yeah, dollar was good. Yeah. Dollar man, really good. So safety Sorry? Singapore safety number 1. Safety number 1. You safe now? Safe. I'm safe. Mbak. Belum tidur kamu. How to go? You safe? You feel safe now? You feel safe now? Oh, okay. I talking only contractor side. Other country and Singapore no side. Other country safety then Singapore safety. Okay. I'm from Malaysia. Malaysia. Yeah. Later you come Malaysia, I serve you. Malaysia president. Yeah. You apa? I fine, thank you. Okay. Great to see you. Later I come Bangladesh, I call you. Okay. Saiful. Your name Saiful? Yeah. Syami. Okay? Syamim. Don't play my name, Don't play my name. Syami. Syami. You do Muslim, right? Yeah, I'm Muslim. You Muslim too? Yeah. You Fasting. I fasting, but you want to go? You want to fasting early? Come. We buy something now.
Oh no. Okay, good. Very good, very good. Bangladesh in Singapore very good. But Bangladesh in Malaysia early eating. Yeah, early eating. 10 o'clock early eating. No, early. After 12 Huh. 12 different. Oh. Singapore and Bangladesh 12 different. Yeah, I'm a YouTuber. I many followers and I'm very famous in my country. Kau beri tepat, salah terminal. Salah terminal. Okay, boss. I'm wrong, terminal. It's wrong, terminal. Very mistake. I don't know. Like you follow first. Salah terminal. Oh, terminal tu masuk pintu lah. Aku banyak awet KLIA. KLIA, sana Singapura ni. Community. Geng, awal-awal kita dah kabut kan. Awal-awal dah kabut lah. Ni yang buatkan tekak aku dahaga ni. Cepat terminal satu. Macam mana geng? Aku speaking dengan Saiful tadi. Baik tak baik? Punca-nya. Apanya? Dah Saiful tu ajak borak dengan aku. Aku cari tandas je pun. Wah, kau pandai kau Boleh je tengok information. Tanya awet tu bahal kau. Tunjuk sangat. Tunjuk tangan tanah Melayu dia tu. Let's go gang, cari terminal satu. Sekarang kita kena pergi basement one untuk cari Grab semua tu. Untuk cari Grab and then kita nak ada ke tak taxi kat sini. Sudah agak serabut sikit. Basement one tu mana? Oh, B1. B1. Cepat sikit kena. Awak ni. Apa pula salah tu break tadi. Dah Indo Dia yang tak lepuh. cakap ya siap. Pasal dia pun malah nak hantar hari. Hari Indo yang lepuh ni. Asyik makan sop tulang ni. Mana B1 ni? Tu, mabul. Asal duk macam relax je. Aku punya yang takut. Tiket fly mahal. Aku tak nak susah ke orang. Kalau aku yang belanja memang aku dah cepat. Tak ada duit orang tak ada buat apa. Sekarang ni kita kena cari public transport untuk pergi ke Terminal 1. Okay. Sekarang kita dah sampai dah dekat terminal yang sepatutnya. Tadi dah sampai berapa kali? Ya. Susah kalau pergi. Kita pergi orang Melayu je. Orang Melayu. Dia tak nak Melayu. Ya memang tak Melayu. Masalahnya bila susah pakai baju Singapura. Bukan tahu. Pakai baju Singapura bukan tahu apa. Cuma abang. Ha? Cuma abang. Tak tu player tak apa. Mana? Pada dia peluk kat tadi. Dia tanya lo kat gear ke pada abang peluk kat. Ya. Ibu pula kita dah lepas. Delay tak? Delay. Jangan delay weh. Tak kejar perempuan aku. Kejar perempuan kau. Alah merajuk lagi kau ni. Merajuk mau. Cepatlah kejar perempuan kita ni. Kejar. Mana kita kejar. Kejar mana kita. Rina. Kanda sanggup berlari untuk Rina. Aku lagi sanggup berlari untuk kau. Sini beg. Tak payah. Sini beg. Sini beg. Mana sini Kau ni beg? fake sebab konten je. Tak, bukan. Kalau kau masuk konten pun memang diri aku. Alamak, macam mana ni? Macam mana partner kau pada luggage juga? Masalah kau tengoklah pakaian macam nak pergi umrah tu. Dia tahu Agak okey kak Gila kak. Pakaian pergi, pakaian balik sama, humble. T20 humble. Okay. So, alhamdulillah. Kita dah jumpa dah partner kita masing-masing. tak masuk lepas That's my minggu job. ni. That's my job. Passport. Okay. Passport. Passport. Alright. So kita dah lepas dah pada border check. Yang so far yang aku punya tadi cuci muka last boy dengan ada benda something like
liquid lah. Kan kena. Dan Sophie tadi kau kena apa? Setting spray. Dah lah baru beli. Setting spray. It's okay, it's okay. Nanti 200 it's okay, it's okay. It's not my price in Malaysia. But jangan 200 SGD. Minta maaf. Abang memang tak boleh tolong. Tapi masih ni bag. So kita akan balik Malaysia bersama-sama. Buka puasa bersama. Tak nak lah, dah boring lah buka puasa dengan kau. Mana pernah buka puasa dua-dua lagi? Dah. Sophie boring. So alang hari ni kita dapat cuti. Malam ni. Oh kita habis proof ke tu? Habis proof. Hari ni kita cuti. Tapi aku nak datang kerja. Tak ada cacah. Sebab hari ni kontes pink duit kan? Bukan. Tahun lepas kita dapat 1,000. Bukan hari ni. Habis kata semalam. Bukan hari ni. Kau fikir kita function kau dalam konten. Kau fikir orang dia nak bagi ke budak-budak tu perform macam tu? Kita perlu ada muka empat, kita kena ada. Kalau tak FYP, kita nak emas lady boss dengan boss kot. Kan? Takkan abang nak bagi spin duit macam tu je. Hai Kanda. Kena? Oh, kau boleh lah pakai beg umrah. Orang tak check, orang sampai salah nak check. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bodoh. Kau tak, dia ni Ultah dia nak buang macam tu. Kenapa? Dia kata nak wakaf dekat orang hotel. Bukan nak makan apa. Sebab aku makan baju tu Bunda tak buat reaction apa-apa. Alah, it's okay. Nanti aku bagi abang aku. So abang aku buat reaction kat dia. Okay, so jom. Dah masuk dah. Apa problem ni? Ada problem apa? Problem dia sebab korang lambat. Problem dia barang review aku kena tahan. Alamak. Tempo tu. Macam mana buat review? Marah. Kau tahu tak? Moral of the story, buat apa barang review tu? Kalau tak buat kat sini, Syami. bawa apa barang? We don't have time lah. Aku punya eye contact lens pun 120. Dan kecil ni dia nak punya bapak besar ni. Ya Allah, Rina. Pergilah negara sebelah pun, Sabah pun tak lepas kau macam tu, Rina. Kau ni Rina, susah lah. Nak kena bawa jalan selalu lah kau ni. Cik, Syami dah bawa Rina jalan. Tak. Syami, Only Damian only so. jom. Boleh tak tahu set up tu. Ni Pi, belanja Pi. Belanja Liverpool. Beli perfume. Belanja. Oh lambat lagi sikit kita punya. Belanja Liverpool. Nak. Okay jom. Tapi Liverpool kalah kan? Jom. So Rina sekarang nak shopping. Rina nak shopping ni. Rina nak shopping, beg nak letak mana ni? Rina nak shopping ni. Weh, Rina nak shopping, beg nak letak mana? Setan tu lah budak. Yalah, letak je lah kat Kanda. Kak, okey kak Kakak ada duit tak nak shopping? Ada duit tak nak shopping? Tak ada. Nanti saya bagi gaji. Kakak ada duit Sorry lah, kak dah bengkak lah sekarang. Itulah, saya cakap Talia tu, stok tu kalau boleh jangan letak banyak-banyak kat sana. Rina tak ada tempat. Rina nak letak beg. Tak ada siapa nak jaga beg ni. Aku memang jaga beg ni. Dia minta tolong aku. Kanda, Rina menangis. Tak, Rina, don't cry. Kanda tolong. Tak, jangan tunjuk muka tu. Jom. Sumpah Rina kuat tu. Kalau Kanda lain sampah macam ni. Weh, Tapi sampah sangat ni. Tu asyik barang tu. tapi beza lah kak. Laki tahu kita kat Singapura akak culture shock lah kak. Kenapa? Orang nak beli Malaysia sampai sekarang pakai di Singapura. Kita nampak? Ini yang kita banggakan ni. Tanah Melayu. Tanah Melayu nampak? Palau tu. It's okay. Aku dah tak nak tanya. Palau. It's okay. Kata kan cari aku balik. Agak jom borak kak. Macam senyap sangat ni. Borak apa? Saya nak tunggang Bayleaf ni sekarang je. Nanti bila sampai office, Bayleaf ni dah tak pandang Syafi dah. Sebab top to bottom. Atas Syafi dah. saya tak tahu tu. Apa dia? Macam mana? Saya tak tahu. Kita orang memang dah di-announce. Okay. Tak takut lupa. tak ada, saya tak lupa lah. Janji saya atas Syafira. Oh, mak kat sini Main kat situ kak, akak boleh pegang. Akak jangan bosan, akak ada nak cerita. Aku tahu akak kena kacau dengan hantu Singapura semalam. Akak cerita, akak kena kacau dengan hantu Singapura. Akak dengan Sofi. Borak ke betul Akak dengan Sofi kena hantar Hancak apa Aduh. Weh, Nuar pula. Rina menguap. Tadi kau tak ambil ni, Syami. Rina menguap. Salut FYP tu. Confirm video kau FYP. Rina menguap FYP Yelah. Sofi try menguap. Sofi try menguap tengok berapa like ni. Kau lambat tadi, Syami. Sofi tengok menguap. Aku tengah order booking ni Booking untuk apa? Kanda. Kanda nak buka Rina puasa. tak bagi tahu apa pun nak buka puasa sekali. Kanda nak buka puasa.
Kau tak ajak ke betul-betul nak date seorang Ke Belif pergi dengan Karina ni? Oh, akak tak ajak saya pun kak kan? Bukan tak ajak tapi aku tak lupa lagi pasal tu. Okey, faham. Saya betul-betul Kita minta maaf kan? tau. Bukan dia Singapura kita okey sikit lah. Malaysia memang tak andang lah. Malaysia dah tak pandang kita orang balik lah. Apa nanti kalau ada event Thalia cari kita orang balik. Kita orang okey, kita orang sedia membantu. Dan ni sponsor hotel lah. Sponsor hotel kita jalan je. Okey. Tapi sale akak okey untuk orang Singapura. Akak ada kata-kata untuk orang Singapura. Kita nak gerak ni. Aku sejuk gini lah. Okay. Untuk Singapore Oh. Aku dah beritahu dah atas pentas. Pasal kau gerak, record. Tengok si. Tak patut. Tengok si. Try laksa. Mas try laksa. Gia aku belanja. Oh. Gia aku belanja. Sini dia. Eh, Sekarang. Jangan. Kau ke order 10. Tengok tu, garang tu. Tengok. Kenapa kau puasa? Tapi kau takut pada Sofi bukan Allah? Astaghfirullahalazim. Akak ni. Editor saya mana? Reti edit je. Nanti korang letak je sendiri Apa yang pasal laksa ni? Itu pasal orang Singapura. Kenapa kau takut? Tak, Kenapa saya kau tak- takut? saya Kalau takut contoh kau Allah tak lah. terpuasa kan, contohlah kan. Itu orang tu garang. Kenapa kau tak takut Allah? Saya takut awal lah. Tak, bukan. Tak, yang pertama saya takut Allah. Yang kedua saya takut Sofi. Ketiga, Saya bukan berabang. takut, saya hormat lah. Saya hormat sebab dia jaga pahala dan dosa saya. Jangan berat. Kan Nabi? Betul. Dia sangat main berat pasal sebab tu saya rasa macam she's the one. Gila she's the one tu. She's the one lah. Sofi. Bukan nombor 3, nombor 4, nombor 5. Sofi suka bagi kontroversi Ya, tau. sebab kan Sofi tak ada mic aku cakap. Aku cakap balik repeat balik. Dia one ke? Bukan nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, 30. Apa ni? Sampai 30 ni. 30. Dia? 3 cukup. Tak adalah. Dululah. Sekarang dah tak dah. Ya ke dulu? Tak, Nampak? Kita mesti tak ada je. bodoh lah aku ni. Memang aku buat macam tu angkat Sofi dulu. Tak guna lah. Kena ingat Syami. Orang baik tak selalu datang. Yang selalu datang tu orang yang bagi kita pengajaran. Alah, saya happy lah bila Allah turunkan Sofi dalam hidup saya. Dah lah ketiak hitam. Tak kisah pun. Janganlah main ketiak. Sebab ketiak hitam kau lah orang Singapura dah gelar aku ketiak hitam lah. Saya dah macam ada gelaran boy batu kat sini. Rina, betul lah Rina kita. Last lah ni, last. Tengok ni siapa record tu. Tengok siapa record tu. Rina, tengok siapa record tu. Abang Misai tu. Aku rasa engkau lah pula Tin, kau kena minta maaf. Semalam Rina dah turunkan ego dan minta maaf. Sebelah kita orang macam ni, orang tak bercakap lah belakang kamera. Acah kau. Bila masa kita orang bercakap, kat office ada bercakap? Ada? Bila? Lepas tu yang naik kereta sama-sama tapi tak ada bercakap langsung. Kita orang diam dah lagi. sampai Kau pergi dah, tanya dia, engkau tanya dia. engkau dah sampai pinjam kereta dia semua takkan tak bercakap. Bawa balik Kita tanya dia, rumah. tanya dia. Ha. Kita orang bercakap tak lagi tu? Cakap tak? Tapi tak bercakap. Kenapa tak bercakap tu? Kita memang kita orang macam tu. Okey, Kenapa orang tu? okey. Kalau betul-betul kau ada masalah, habis bubar. Tak ada masalah ke? Kenapa kena nak? Takut tahu takut. Aku tak takut pun ubah kerja. Karina, partner yang aku faham dia tak takut untuk ubah. Betul-betul tak macam Syafi. Tak macam Syafi, takut Oi, gila. Syafi takut jangan buat. Kalau ubah mesti masalah Belum nanti. kahwin takut bini. Jangan Syafi ni buat duit untuk AI. Jangan. Ikon ni jangan ubah. Ni, maafkan aku tau. Maafkan kau benda. Yalah banyak aku ada. Awak dia cakap lah list kan konten. Banyak aku ada dosa dengan kau. Ya, ni dua konten semalam. Dua konten kena cut ni. Okay, cut dulu. Kita dah nak masuk dekat gate lah. Okay. Abi. Sini. Kau balik dah ni. Lepas tu kenapa? Sorry. Sorry benda. Banyak buat salah dengan kau. Habis tu kalau balik Malaysia buat salah balik. Tak ada beza pun Malaysia dengan Singapura. At least kat Singapura ni dah selamatkan lah yang salah-salah tu. Kat Malaysia, Salah apa? Malaysia Cuba ni cakap salah apa? Aku tak faham. Bukanlah kalau buat salah ke apa. Salah apa? sepanjang kat sini. Yelah, okey. Kau rasa kau salah apa? Salah satu ciptaan Tuhan yang datang untuk kau. Tak payah nak buat lawak. Ni tahu salah apa. Okay? Dah maaf tau. Okay? Kita balik Malaysia tu gaduh balik, okay? Gaduh balik maksudnya kau nak buat balik perangai kau. Bukanlah gaduh biasa, gaduh manja. Gaduh apa? Gaduh tu malah nak layan. Dah lah kau. Layanlah konten kau tu. It's okay. It's alright. Layan kau. Go Syafiq, fight. Okay, bye-bye guys. Guys, tengok guys.
Seorang kat sini. Seorang kat sini. Seorang kat sini. Seorang kat sini. Kali Nazim tolong selamatkan orang. Selamatkan orang. Kita orang sayang sangat dengan ship ni. Tolong jangan apa. Jangan kacau. Jangan kacau ship ni. Tolong. Tolong. Di bandar yang sama, 3 lampu menyala, 3 kisah kecil yang orang tak perasan. Ada yang diam berkongsi malam, ada yang ketawa tanpa sebab. Tak semua cinta perlu kata besar, kadang cukup duduk bersebelahan. 3 cinta berjalan malam yang sama, langkah berbeza tapi nadinya serupa. Tak perlu janji yang terlalu indah, cukup kau ada. Bila dunia penat. So gang, tiba masanya untuk kita dah masuk dah. Kita boleh masuk. Saya bisik-bisik Ada mic. Ada mic. So kita dah boleh masuk dalam. Silakan. Hari ni alhamdulillah tak delay. Hari ni tak delay. Hari tak delay. So kita dah boleh masuk. So alhamdulillah hari ni tak delay. Dina seorang-seorang. Mana? Kawan. Rina. Kau okey? Kau orang juga cakap aku tak okey. Masalah asal dia punya ni? Manalah aku tahu tanya aku lah. Gaduh dengan kau ke pagi tadi? Aku memang tak bercakap. Memang kita orang selalu depan. Kau tak tanya brother belakang ni kalau kau baik kau jujur. This my friend, okay? Okay. Panggil. Kau panggil dia. Kau panggil dia. Anthony. Bukan Anthony. Panggil Rina. Oh, Rina. Sama aku. Dia senyum lah, Bi. Dia senyum kat aku. Kau panggil dia ke depan. Kuat lah. Nanti kau dekat Malaysia pandai apa jom. Sofi pun dah booking lah. Iftar semua sekali. Pandai kau settle. So gang, jom kita masuk dulu. Let's go. Balik Malaysia weh. Ya, balik Malaysia. Apa nama ni? Kata-kata untuk orang Singapura. Makan sumi. Terima kasih sebab terima kami. So nak dengar Okay, so terima kasih untuk warga Singapura yang mana welcome kan kita orang. So insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di lain hari. Bisa lebih kurang aku belakang. Ya, mana? Belakang. Oh lah. So gang, terima kasih untuk orang warga Singapura. Welcome kan kita orang, layan kita orang baik-baik semua. And ada event lagi, ada hari lain lagi, kita akan turun lagi di Singapura. So love you guys Singapore. Kita jumpa di Malaysia. Let's go. Yang satu simpan nota kecil, balik cepat aku tunggu. Yang satu genggam tangan erat, sunyi pun jadi lagu. Tiga lampu masih menyala di bandar. Settle juga kita dah sampai dalam Malaysia. Akhirnya kita dua je daripada ramai. Ya, Alifan semua hilang. Yes. Itu bukan hilang. Maksudnya kita dah kena sedar diri kita kat Malaysia, Bi. Kita dah level mana dah? Kan kita ni bukan level Arif ke apa. Kita level Syafiq. So kita dah kena sedar diri. Sampai Malaysia diorang dah malu nak berkawan dengan kita. Malu nak rapat dengan kita. So semalam tu semua fake ke tu? Kejap ke tu? Okay. So tinggal kita berdua je. Right, so sekarang ni kita dah balai teruk. Nak balik dah. So alhamdulillah kita pun dah masuk camp. Sekarang pun cuaca hujan semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di next content. Minta maaf kalau agak rushing sikit sebab dekat Singapura tak ada banyak masa pun untuk kita nak buat konten bersama. So harap korang happy je lah dengan konten apa ada ni. So enjoy the content. Minta maaf kalau sepanjang konten nanti kasar bahasa ataupun tersinggung atau pasal orang pihak. Harap maafkan. Jumpa lagi di next content. Jaga diri, jaga makan, jaga solat, jaga diri untuk aku. Assalamualaikum, bye bye. Siap. Kalau ada isteri Tak ada sama.